Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua yang saya hormati Cikgu Bat, Ketua Bersatu Bahagian Kepolisian, Tuan Haji Azman, Bahagian ODP Perkasa Negeri Sembilan, Bang, nama Bang? Sembilan. Bang Roslan pada Perkasa Negeri Sembilan, dan saya Ghulam Ali bin Haji Hussein, aka Bos Kebat, Ketua Bidang Pelaksanaan Malaysia. Hari ini saya telah dipanggil oleh pihak polis daripada Pegawai Pemuda IPD Dawangi untuk mengambil keterangan mengenai satu laporan polis yang telah saya buat pada bulan Ramadan tempoh hari, di mana mengenai isu ada satu NGO membawa satu pemahaman komunis yang dia mengejutkan saya. Ialah hampir dekat 3 minggu jugalah saya rasa perkara ini telah berlalu, dan hari ini saya tergesa-gesa kepada 2 hari lepas saya telah dipanggil, telah di-call oleh pihak PDRM untuk mengambil keterangan, dan akhirnya hari ini barulah saya dapat memberi keterangan kepada pihak polis di IPD Nilai. IPD Nilai sepatutnya seperti mana yang kita rancang, kita nak bagi keterangan pada hari Selasa ni di IPD Dawangi, dan kita akan buat satu sidang akhbar juga di IPD Dawangi. Tetapi bila memandangkan dah tergesa-gesa tu dengan hujan lebat hari ini semua, hari ini jugalah kena ambil bagi keterangan tersebut. Dan saya rasa amat curigai juga kerana setakat hari ini bulu roma komunis pun tak diusik oleh pihak PDRM kan sehingga hari ini. Tapi apabila apa yang saya nampak hari ini, baru-baru tu Tan Sri Satim dipanggil untuk bagi keterangan, hari ini saya dipanggil untuk bagi keterangan. Saya pelik juga kerana kalau ikutkan contohnya macam tempoh lalu DISB telah dipanggil oleh pihak polis sekejap je kan, sekejap je kena ambil, tangkap apa semua kan. Tapi hari ini bila melibatkan unsur-unsur pihak komunis, seperti ada orang yang melindunginya. Saya tak adalah menuduh pihak PDRM melindungi pihak komunis ni, tetapi kita rasa ada sesuatu yang di belakang pihak NGO tersebut. Jadi saya harap selepas saya dah bagi keterangan ni, saya harap pihak polis terutamanya Tan Sri IDP dapat membuat satu tindakan yang itu pantas lah kan, seperti mana Tan Sri IDP mengarahkan anak buah Tan Sri IDP meminta seorang ambil keterangan dengan pantas, dan saya pun berharap Tan Sri IDP pun dapat membuat satu tindakan yang pantas, kerana ini amat khawatir dan amat meresahkan. Baru ni pun saya dah jumpa veteran ATM Cikgu Bat, dia cakap kalau saya tak kisah pun NGO ni berdaftar ke tidak berdaftar ke, tetapi isunya dia telah membawa ideologi komunis. Ini yang merisaukan veteran-veteran ATM, dan saya juga menyeru pada semua anggota-anggota keselamatan di seluruh negara, dan termasuk juga yang telah bersara, kita kena bersama-sama untuk menyekat pemahaman ideologi komunis yang sedang menyerap dalam masyarakat kita ini. Ini amat cukup bahaya, kerana Malaysia memang dah mengharamkan komunis, di mana ada satu kisah dan telah didakwa di mahkamah, silap saya pada tahun 2021, 10 Disember 2021, boleh cek dekat balik ni di Metro 10/12/2021, ada satu Cina telah ditangkap dan telah didakwa di atas kerana memiliki buku komunis dan membawa ideologi komunis, dan hingga kan dia telah tidak boleh dikenakan jaminan. Dan itu sepatutnya dilakukan sekarang untuk NGO yang membawa pemahaman komunis. Tetapi hari ini masih lagi sambil lewa langsung, tak ada nak serius untuk menangkis pemahaman komunis ni. Jadi saya berharap Tan Sri IDP dapat membuat satu tindakan yang pantas, seperti mana anak buah Tan Sri IDP memanggil saya dengan pantas ni.